Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Fizani bin Tahal Alias Taha. Hari ini saya nak membentangkan hasil kerja saya untuk khusus pedagogi dalam pendidikan bahasa Melayu untuk tugasan 1, penghasilan produk BBM interaktif. Okay, jadi saya buat satu slide daripada laman sesawang Canva bertajuk Mari Belajar Kata Kerja untuk tingkatan 4. Okay, jadi paparannya berbentuk begini. Akan ada muzik latar. Okay, saya perlahankan dulu. Okay, akan ada muzik latar lah untuk menarik minat murid-murid. Okay, halaman seterusnya. Okay, ini kita punya SK dan SP. Halaman seterusnya. Okay, ini pula objektif pembelajaran. Murid dapat menggunakan sekurang-kurangnya 2 kata kerja dengan betul mengikut konteks. Okey, halaman seterusnya. Jadi pelajar, murid-murid ni dia boleh pilih lah nak halaman sebelumnya, halaman seterusnya. Dia lebih real lah, lebih realistik lah. Okey, di sini ada 2 mod pembelajaran, mod nota dan juga mod quiz. Jadi murid-murid boleh pilih lah mereka nak mod nota ataupun mod quiz. Okay, kita cuba mod nota dulu. Okay, ada definisi untuk kata kerja kat sini, dan juga ada 2 bahagian lagi lah untuk kata kerja transitif dan tak transitif. Okay, kita akan tengok. Saya akan tunjuk. Okay, ni untuk kata kerja transitif, dia punya maksud dan contoh. Okay, kita pergi halaman sebelumnya. Kita tengok kata kerja tak transitif pula. Okay, ni kata kerja tak transitif. Maksud, dia punya maksud lah. Ada sambungan kat sini, boleh tekan. Okay, ada 2 jenis. Kata kerja tak transitif berpelengkap dan tanpa pelengkap. Okay, lepas tu boleh pergi ke soalan quiz juga kat sini, kat bawah ni kan. Dengan halaman utama. Okay, saya back kepada halaman utama. Sama juga. Kita boleh pergi dekat quiz. Jadi murid-murid nanti dia boleh explore sendirilah slide ni. Okay, saya pergi kepada quiz. Okay. Dia punya muzik latar pun berubah Untuk mod nota lain, mod quiz lain. Okay, seterusnya start, kita cuba Okay, ni contoh soalan yang ada dalam slide ni. Soalan 1. Berenang ialah kata kerja apa? Jadi murid-murid akan pilih lah. Contoh, mereka jawab kata kerja transitif. Salah, jawapannya salah. Jawapan yang salah ni pun ada penerangan dia. Penerangan kat bawah ni kan. Berenang ialah kata kerja tak transitif kerana tidak memerlukan objek untuk menekatkan maksud ayat. Jadi murid-murid boleh kembali kepada soalan dan dia boleh baca semula lah soalan ni. Lepas tu dia jawab kata kerja tak transitif. Okay, betul. Betul pun ada penerangan juga untuk lebih membuatkan pelajar tu faham lah. Okay, kita cuba soalan berikutnya. Soalan 2. Menangis ialah golongan kata kerja tidak transitif. Okay, sama juga ada penerangan berserta contoh. Untuk ni lah, untuk membuatkan murid tu lebih faham lah. Okay, soalan berikutnya. Menggalas ialah golongan kata kerja apa? Kata kerja tak transitif. Salah. Jadi contoh ayat kat sini kan. Kata kerja menggalas ialah kata kerja transitif kerana memerlukan objek untuk melengkapkan maksud ayat. Contoh dia kena ada objek lah. Ni murid boleh explore sendirilah dekat bahagian nota. Okay, soalan berikutnya. Memberus, kata kerja transitif ke tak transitif? Soalan pun simple untuk menarik minat murid-murid. Dia tak complicated lah. Murid-murid just tekan je. Hanya tekan je lah mana jawapannya. Tak ada soalan yang complicated sangat lah untuk tarik murid tu kekal berada dalam slide ni. Okay, jawapannya kata kerja transitif. Soalan berikutnya. Soalan 5. Tidur ialah golongan kata kerja tidak transitif. Okay, ada jugalah. Akan ada dia punya kenapa jawapan tu macam tu.
Okey, halaman berikutnya. Okey, habis. Jadi murid pun boleh pergi dekat halaman utama semula. Dekat bahagian bawah ni. Halaman utama, klik sini. Dia akan masuk semula kepada mod belajar. Nak pergi kepada nota ataupun kuis. Jadi itu saja sedikit sebanyak BBM yang telah saya hasilkan untuk khusus pedagogi dalam pendidikan bahasa Melayu. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum.